Alhamdulillah, kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Saya ingin berkongsikan bahawa puasa ini adalah untuk melahirkan insan yang bertakwa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, difardukan puasa pada kamu seperti mana juga pernah difardukan kepada mereka sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam bahasa Arab dan takwa juga disebut dalam bahasa Melayu. Sebenarnya, satu perkataan takwa tidak mampu diterjemahkan dengan satu perkataan dalam bahasa Melayu. Sebab itu dalam bahasa Melayu, takwa itu mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itulah takwa. Satu ungkapan yang panjang membawa maksud takwa, mematuhi perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Kenapa Ramadan itu di akhirnya untuk melahirkan insan yang bertakwa? Kerana insan yang bertakwa sahajalah yang mempunyai jiwa yang kuat hubungan dengan Allah dan mampu untuk menguruskan dunia yang diamanahkan oleh Allah. Jiwa orang bertakwa ini, dia akan sentiasa mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak dirinya, mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak pemimpinnya, mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak partinya, kehendak NGO-nya, kehendak persatuannya, dan mendahulukan kehendak Allah daripada habuan-habuan dunia yang sangat menggoda. Sebab itu, pemimpin yang bertakwa hanyalah pemimpin yang mampu untuk memimpin dunia. Itu insan yang bertakwa ini, insan yang mampu untuk membawa agenda keamanan, membawa agenda keharmonian, agenda kedamaian, dan ianya melihat bukan hanya kepada mereka yang seagama Islam. Insan yang bertakwa, pemimpin yang bertakwa juga mampu melihat hak-hak keperluan mereka yang duduk di bawah perintahnya. Tidaklah seperti dunia barat yang mana membawa agenda menguasai dunia dengan peperangan. Mana-mana negara yang tak akur kepada kehendak dirinya, maka dia akan perangi. Walaupun ribuan nyawa akan terkorban, nyawa yang tak berdosa akan terkorban, tapi insan yang tidak bertakwa, insan yang berjiwa syaitan, insan yang berwajah syaitan, merekanya akan membawa suasana perang untuk mendapatkan kerakusan kuasa yang perlu dimilikinya, dunia yang perlu dimilikinya. Itulah wajah bezanya pemimpin bertakwa yang membawa kedamaian, keamanan, dengan wajah pemimpin yang berwajah syaitan, membawa kehancuran, peperangan, akhirnya dunia hancur. Maka puasa merupakan tarbiyah uluhiyah, tarbiyah rabbaniyah yang mampu untuk menjadikan manusia itu seorang pemimpin yang bertakwa, walaupun dianya hanya sekadar pemimpin untuk dirinya dan hinggalah kepada pemimpin kepada dunia, pemimpin alam ini. Ini pandangan tazkirah daripada saya sebagai Presiden berjasa di dalam penghujung Ramadan ini.